Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Hari ini cikgu nak mengajar kamu bahasa Melayu. Jadi cikgu akan menyentuh tajuk simpulan bahasa. Apakah maksud simpulan bahasa? Simpulan bahasa adalah bentuk peribahasa yang paling mudah. Biasanya simpulan bahasa terdiri daripada 2 atau 3 perkataan yang membawa maksud yang tepat dan padat. Jadi di sini cikgu telah sediakan contoh simpulan bahasa. Yang pertama, ada jalan. Apa maksud ada jalan? Ada cara, ikhtiar dan usaha. Air muka, iaitu rupa atau wajah seseorang. Contoh ayat, air muka Adele seperti artis popular itu. Yang ketiga, ayam tambatan, maksudnya orang harapan. Farid merupakan ayam tambatan kepada pasukan bola sepak Sekolah Kebangsaan Tanjung Gading. Yang keempat, buah hati, iaitu orang yang dikasihi. Contoh ayat, Siti ialah buah hati kepada Alif Imran. Seterusnya, di sini cikgu telah sediakan latihan untuk murid-murid buat di dalam buku tulis. Isikan simpulan bahasa yang betul berdasarkan gambar. Di sini cikgu telah sediakan 6 gambar dan 6 jawapan. Jadi murid-murid isikan jawapan yang tepat di dalam gambar tersebut. Baiklah, cikgu rasa setakat situ saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.